Okay, so hi, assalamualaikum semua. Selamat petang. Sebab sekarang ni tengah shoot petang. Tak tahulah hampa tengok malam ke, pagi ke, tengah hari ke. Selamat menjalani hari-hari hamba. Ini adalah vlog pertama saya. Vlog pertama, bang. So, seperti hampa dah tengok dekat title. So, hari ni saya akan unbox laptop baru. Oh, dia kalau vlog ni, hampa kalau nak tengok kena tekan butang subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Tapi sebelum tu saya nak nostalgia sikit laptop lama. Okay, so laptop lama ni adalah laptop HP. Ini pemberian ayah saya lah masa saya mula-mula nak masuk degree tahun 2018. 2018 ayah saya beli kat saya. So it has been 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6-7 years. 7 tahun dah bersama. Kalau hampa tengok kat kan, dia sebenarnya dah ada retak tu. Kalau sini mungkin tak nampak, nanti saya include video. So di bahagian hinge dia dah memang ada retak sikit. Bateri aku dah tukar 3 kali. Bateri 3 kali sebab bateri Kong. And also dia punya SSD, RAM aku upgrade, dah tak ingat dah berapa. Tapi memang ada upgraded lah. Memang function dia okey je lagi. Cuma hinge tu dah nak rosak balik. Aku baru je gam hinge kat situ kan last year. And dia dah nak macam terbuka balik dah. And it happens that mereka tak ada casing baru dah daripada HP. So aku pun macam I think it's time lah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada laptop ni. Ya, kalau saya tengok video ni, terima kasih ya. Tolong Irsyad, tolong belikan Irsyad laptop ni, sediakan laptop untuk Irsyad. Siap juga satu ijazah sarjana muda, dapat siap tesis, siap novel kat sini juga, novel antagonis dengan novel second, novel prequel antagonis. So terima kasih ya. Terima kasih Cikgu Tarudin. Okay, so jangan cakap lama-lama lagi, aku teriak lagi. Okay, so hari ini adalah 8 Syawal bersama dengan 7 April 2025. Dan semalam malam Ahad semalam saya pun pilah ke Machines IOI. Feeling dia boleh macam kita This is my new laptop. Tak buka lagi bang. MacBook Air apa nama dia, 13 inch MacBook Air with Apple M2 chip. Tak ada lah M4. Aku baru duk, orang kata apa, nak membiasakan diri dengan Apple ni. Nanti ada rezeki lebih kita beli M4 kan. 16GB Unified Memory dengan 256GB SSD. So saya bukanlah seorang apa orang kata peminat laptop ke apa. It's just that lama dah teringin nak pakai MacBook. So boleh kot siap TC Master dengan siap doorbell baru lagi. Jom kita pusing. So MacBook Air. Okay. Plastik aku simpan. Akan simpan. Alright. So Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bawa kedai. Tak tahulah angle aku okey ke tak tu. Tak apalah, masih happy lah. Penting kita unboxing laptop hari ni. Okay, so this is the laptop. Okay, so hampa akan dapat Allah berterabang pula dah. So besides the laptop, MacBook Air yang sangat ringan. Okay, kita letak tepi dulu. Cium dulu. Okay, so kita letak tepi dulu. So dalam ni kita ada design by Apple California. So I believe this is the manual. I believe, beli Apple je kat English tu oi. Dah lah, betul lah, biasanya manual kan dia bagi kan. Oh, so dia dekat dia MacBook Air. Finder. Oh, dia bagi manual lah. Okay, Touch ID, power button, FaceTime camera, headphone, MagSafe 3. Okay, faham.
bahasa English dengan Chinese lah. Okay, boleh. Tak kira apa dah, memang tak baca manual lah ni. Memang tak baca manual lah. So dalam ni kita ada charger. Sebab lah mereka bagi charger kat no. Okay, so charger plastik pun kita simpan ni. Punya lah perok lah. Orang Kedah kata cewi bang. Oh, ni kabel dia. Oh, so dia lain sikit no. Apple dengan laptop biasa. Laptop semua ni pakai, of course dia ada charger dia kan. So ni Allah, dia kita tak mau koyak benda ni, tapi renyah benda ni nak keluar pun. Macam slow lek. Apa yang tengok ni mesti macam Ares ni. Tak pernah beli laptop lah. Tak pernah. First time beli laptop yang aku beli sendiri ni. Sorry kalau ada orang kata jakun hari ni. Apa pasal gambar. Aku baru beli laptop pakai duit aku kot. Okay, di kesempatan ni juga saya nak ucapkan terima kasih kepada klien-klien, company-company baik daripada yang ambil saya jadi MC kahwin, yang apa lagi yang ambil saya jadi MC kahwin, yang ambil saya jadi MC event, yang ambil saya untuk jadi apa orang kata KOL untuk review produk dan juga event. So thank you so much. Ni hampa kira pemudah jalan rezeki lah daripada Tuhan. Okay, buka charger tak habis. Aduh, sorry lah, saya macam terkesima juga beli semalam kan. Aduh. Oh, bukan. Oh, I see. Tak pernah pakai Apple. Alah, sorry lah. Okay, boleh cari laptop. Alright. So, kita tutup Zat. Yang ni. Weh, malu weh. Nak post kat YouTube, aduh. Sabar. Saya bukan selalu beli laptop kan. Okay. Tak lu. Bau kedai tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ni colour midnight. Wow. I am so speechless. Right now. But it's okay. Okay, tak situ siap. Kita reset. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. What? Dia ada bunyi, macam gitar tadi tu. Wah. Bawa kedai. Hello. Blushing. Hello. Okay. Language, English. By using this software, you agree terms and software. Select your country or region. Malaysia. Okay. My country is Malaysia. Sangat bangga. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara. Kepada apa yang tengok ni? Built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Sport. Come on, Wi-Fi UPM, you can do this. Come on, Wi-Fi UPM. You can do this, Wi-Fi UPM. Pakai Wi-Fi sendiri juga. So, saya baru saja belajar yang kita boleh transfer rupanya data dari PC lama ke sini. Betul ke? Ke saya salah step? Alright. Okay. Buka laptop lama dulu. On laptop. Oh, bateri kong. Lupa. Kena pakai charger. Aduh.
So it has been a very confusing and excited experience. Dia macam aku habis dekat 15 minit kau tadi try finish voice over command tu lala tak pakai pun. Okay, download Wi-Fi VPN. Come on, Wi-Fi VPN. Baiklah Wi-Fi VPN. Kurang daripada 15 second. So begitu mantap sekali. Next. Senang lah no. Aku baru transfer pergi tadi lah. Aku transfer daripada laptop lama, buka bagai tahi, usap-usap. Aku transfer masuk pendrive. Tapi turns out boleh je macam ni no. Boleh kita try. So right now baru habis call dengan mama, tengah transfer ni. So tengah transfer data. So senang sikit nak buat kerja kan. Sudahnya aku tak buat apa lah ni sejam ni. Memang dah tunggu sini lah. Aduh jam. Okay, tunggu lah no. Okay, so maghrib pun sudah lah. Aku pergi main maghrib dulu. Kemudian mereka pun dah habis transfer. Saya tengok migration summary. Some files from user device cannot be transferred. OneDrive Cloud kata some document for Ishad Tarudin cannot be transferred. Tak apalah. Migration completed. Okay, so kita boleh guna lagu no. Yes. Baru. Awak tanggai senang je tanggai. Itu senang Okay. Macam tak percaya weh beli laptop pakai duit sendiri weh. Macam tak percaya juga aku boleh simpan duit dan konsisten. Alhamdulillah lah tak ada benda-benda emergency kan dalam 4 bulan ni. So alhamdulillah lah. Capai ke impian. Aku doakan kepada hangpa yang tengah tengok video ni juga, mungkin tengah save duit, tengah ikat perut, tengah buat part time juga untuk beli laptop baru kan. Sebab laptop lama dah uzur dan azok dah laptop lama tu kan. Aku doakan hangpa supaya cepat-cepat dapat dan dimurahkan rezeki. Amin. Sama-sama kita geng laptop baru. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Saya pun dah explore lagi kan. Baru 2 hari pakai laptop ni, so masih lagi mencuba-cuba features. Mungkin antara hampa tengok video ni ada juga yang orang kata nak kongsikan pengalaman guna MacBook Air ataupun nak bagi tips ke, boleh saja komen-komen dekat bawah. Lepas tu bagi suggestion juga hampa nak episod apa pula untuk next vlog. Okay, bye. Thank you sebab layan saya. Bukan. Thank you sebab tengok video ni sampai habis. Bye, assalamualaikum semua. Ringannya ya. Last sekejap. This time bawa pergi kerja. Ting. Day off kan? Terpaling buat kerja kat pabrik. Sejak tukar laptop lagi.